Dalam bab sembahyang dia ada dua, satu najis yang dimaaf, satu yang tak dimaaf. Kalau najis yang dimaaf, contoh darah yang sedikit, damul qalil, ya, di sembahyang tadi misalnya ni keringgit nyamuk, kan, nyamuk dah kenyang kat tangan dia perasan, ya, kemudian dia pergi jentik nyamuk tu jatuh, darah tu pecah kena kat tangan dia, tu sikit. Setengah ulama kata besar duit 10 sen, setengah ulama kata besar duit 20 sen, ada setengah ulama kata besar duit 50 sen, dikit sikit lagi, ya. Tapi kaul muktamad yang kuat urfin, uruh, mana kata ramai, 3 orang 4 orang kita tunjuk darah ni banyak sikit, semua kata sikit, maka hukum dia sikit. Bila sikit dimaaf. Faham daripada makfu yang dimaaf, dia tak berubah keadaan dia najis, dia tetap najis, cuma dimaafkan dalam sembahyang dengan bahawa sembahyang tu sah, itu makna dia. Kemudian fala tasihhu salatu ma'ahu, maka tidak sah sembahyang serta najis, walau nasian, walaupun di dalam keadaan terlupa. Tadi baju dia tu dia yakin, dia dah asing baju tu najis, dia sangkut, ya, tiba-tiba dia terlupa baju tu najis, dia pakai. Lepas sembahyang dia sedar, baju ni najis, akan sembahyang balik. Dia kena i'adah, ulang balik sembahyang kalau sembahyang tu masih dalam waktu. Kalau dia sedar tadi dah habis waktu, maka hukum dia kena qada balik. Maknanya dia tidak dimaafkan walau nasian, walaupun dia lupa. Di hukum fiqah ni ada yang kadang-kadang lupa dimaaf, kadang-kadang lupa tak dimaaf, ya. Dia terlupa, misalnya tumak ninah dalam rokok, dia rokok tak ada tumak ninah, supaya dalam sujud dia teringat, dia lupa tadi rokok dia tak ada tumak ninah. Sedangkan Rasulullah kata parka hatta tatma'inna raki'an, naklah kamu rokok sehingga ada tumak ninah. Jadi dalam sujud dia teringat dia tamak ninah, maka hukum batal tak? Tidak batal, sebab dia nasian, lupa, cuma dia kena dapatkan balik. Dalam sujud tadi dia ingat bahawa rokok dia tadi tak jadi sebab tak ada tamak ninah, maka dia kena bangun balik, bangun berdiri balik, rokok balik. Itu maknanya apa? Sembahyang dia tak batal lagi. Itu dalam bab terlupa dan sembahyang. Ada pun dalam bab najasah, ya, dalam bab najis, hukum dia tetap tidak sah. Fala tasihhu salatu ma'ahu, tidak sah sembahyang sertanya walau nasian, walaupun dia terlupa. Jawab dia kena ulang balik sembahyang. Au jahilan biwujudih, atau dia jahil dengan keadaan ada najis pada pakaian dia tadi, ya, dia tak tahu pakaian tu ada najis. Lepas sembahyang tengok kat kain ni, ada tai ayam ada tai cecak umpamanya, maka hukum sembahyang dia batal, kena ulang balik.